Kalau ada apps yang boleh tunaikan apa saja hajat korang, korang download tak? If Wishes Could Kill, satu TV series seram dari Korea Selatan. Cerita ni mengisahkan pasal 5 orang sekawan and salah seorang daripada diorang ni, Hyung Wook, tiba-tiba dapat full mark dekat dalam ujian matematik and semua orang terkejut sebabnya Hyung Wook ni bukannya daripada budak yang pandai. Dia pun bagi tahulah dekat 4 orang kawan-kawan dia yang lain ni, dia bagi tahu yang dia ada buat satu wish dekat satu apps ni. Tapi apa yang dia tak tahu, yang dia akan hilang nyawa selepas 24 jam dia punya hajat tu ditunaikan. Tapi sebab diorang ni budak-budak, so tak adalah nak ambil serius pasal benda-benda macam ni. So salah seorang daripada diorang ni, Jeon Woo pula, buat satu hajat kononnya untuk suka-suka. Tak lama lepas tu keadaan terus jadi panik sebabnya depan mata diorang sendiri diorang nampak yang Hyung Wook ni ambil nyawa sendiri. Rupa-rupanya apps tu ada curse. So 4 orang sekawan ni kena cari jalan macam mana untuk diorang buangkan curse tu supaya diorang punya nyawa ni tak hilang sebabnya semua dah buat hajat masing-masing. Tapi aku suka dekat cerita ni, pada aku dia punya premis tu agak menarik. Ada satu apps yang boleh tunaikan hajat korang tapi in return kau kena bayar dengan nyawa sendiri. Dan lagi satu yang aku suka, cara dia buat backstory untuk setiap karakter tu, yang itu memang nice gila. Cuma in term of pacing cerita ni, aku rasa dia ada part yang agak draggy sikit. Macam ada plot yang tak perlu ada pun tak apa, especially part climax tu. Patutnya dia dah part tension, patutnya dia bagi lagi tension, tapi tak, sebab ada drama kat tengah-tengah tu. So aku rasa dia macam potong mood dekat situ. Tapi sebab cerita ni dia ada part seram, ada part gore, ada part suspense, ada juga lawak sikit-sikit. So aku rasa dia agak complete jugalah untuk cerita ni. Kalau korang suka lah yang cerita seram ataupun cerita mistik-mistik sikit kan, korang boleh layan cerita ni, ada dekat Netflix.